Baik, bagi perlawanan ke-5 di antara Kenari Kids Jitra B menentang AWM Panther, berkesudahan dengan AWM Panther menang dengan jaringan 3-0. Justin Bieber aku. Liga hijau lah. Call me Justin, okay? Ya Allah, bersentuhan tu. Ui, laki nak teka perempuan. Betul ya, laki nak teka perempuan. Astagfirullah. Ni tak gugul lagi. Baiklah, pengumuman penajaan sikit. Untuk makluman semua, kalau ada yang pemain-pemain yang injured ataupun ibu bapa yang nak melakukan health screening pemeriksaan fizikal, bolehlah hadir di World and Bone Physiotherapy Center di sebelah kanan Astaka, di mana anda boleh melakukan ujian kecergasan, urutan, pembetulan postur, bekam dan lain-lain lagi. Dan bagi yang dahaga, yang nak minum air manis ke, ataupun nak makan nasi ke, nak makan ayam gunting buah potong, di sebelah pintu masuk utama Stadium Mini Jitra disediakan bus-bus vendor makanan. Bolehlah support mereka dengan membeli makanan dan minuman di sana. Serta untuk makluman semua, Sang Kenari Cup juga melakukan jualan merchandise. Yang mana ingin mendapatkan merchandise, stok adalah perhad jersey Sang Kenari Cup. Hanya dicetak sebanyak 100 unit. Kepada yang mereka yang berminat, boleh hadir di belakang Astaka Utama Haramakyo. Ui, gol. Putih-putih biru. Untuk makluman semua, bagi kejohanan Sang Kenari Cup 2025, perlawanan ini akan dianugerahkan juga pemain terbaik perlawanan, di mana kalau anda lihat di tengah-tengah padang, at the center of the pitch, our player, ex-player legend Nelson Semati will be observed. You guys, all the players, to be monitoring Legend player, and to be evaluated. Thank you. Pembetulan pemain terbaik kejohanan. Kawin tu nak payung besar dah. Tanah. Tu kalau live tak bayar-bayar ni, macam ni aku buat. Bayar, depa ni tak bayar. Aku jaga ha.
Lepas ni tempat bising 50-50. 50%. Dok masa dah putih duduk sekarang. Aku penat nak kena zoom. Mana boleh perempuan lawan lelaki. Oh. Skor lagi putih. Ram. Sumpah lagi hitam aku. Minggu depan ada konsert ni. Dah. Putih lah. Don't call me black. Okay? Justin. Justin Bieber. Justin Bieber. Baik, makluman kepada semua, pasukan sekarang sedang berlangsung perlawanan ke-6 bagi kedua-dua kategori, iaitu kategori U9 dan kategori U11, di mana bagi kategori U9 perlawanan di antara AT LMS Eagle menentang Buyong FC sedang berlangsung, dan bagi kategori U11 perlawanan di antara Red Eagle Super Club menentang All Star Venom di Padang A. Siapa dia bising-bising? Oleh itu, saya ingin membuat makluman kepada pasukan kategori U11 bagi perlawanan ke-7, iaitu Arau Dreams dan Mas FA. Anda adalah perlawanan ke-7 selepas ini bagi kategori U11 di Padang A di sebelah kiri Astaka. Bagi kategori U9, perlawanan di antara ARHFC yang akan menentang Kangar Rangers bagi perlawanan ke-7 kategori U9 Padang B di sebelah kanan Astaka. Sila bersedia kerana selepas ini adalah perlawanan anda. Makluman juga kepada semua pasukan-pasukan yang bertanding yang ingin melihat keputusan perlawanan, keputusan gol dan sebagainya, anda boleh lihat di papan yang disediakan whiteboard di bahagian depan Gol lagi. Astaka Utama, harap maklum. Bukan Rega je kuning kan. Berapa kosong lah. Skor lagi dah. Skor lagi.
Syok kena angin lah. Matahari kan. Sementara kita sedang menyaksikan perlawanan-perlawanan bagi kategori U11 dan juga U9, kita juga akan memberikan hadiah kepada pemain terbaik kejohanan. Dan sekarang saya berdekatan dengan pemantau ataupun observer daripada Kedah Rama Football Club, Technical Youth Director Sir Nelson Martin. Jadi saya ingin bertanyakan sedikit soalan kepada beliau, kategori apa ataupun kriteria yang bagaimana dia ingin pilih sebagai pemain terbaik kejohanan. Nampaknya Abang Nelson kita agak pemalu, jadi kita akan tanya sebentar lagi. Bagi tahu Adam, so beli nasi. Baiklah, bagi perlawanan ke-6 Sam Kenali Cup under 9 tahun, bawah 9 tahun, di antara ATLMS Eagle menentang Buyah FC berkesudahan Buyah FC menang dengan jaringan 2-0. Putih. Baik, sedang berlangsung ketika ini bagi perlawanan di Padang di kategori U9 di antara ARH FC menentang Kanga Rangers FC. Dia tak ada kipas lah untuk aku. Woi, tunggu kerja aku ni. Kerja aku ni futsal lah.
Skor lagi dah. Ha, ni budak ni 21. Oh, dia ambil bola. Ni gentleman kan. Betul ambil bola. Okay, matahari macam dah pacak ni. Panas tak? Terjajah tak? Naik lagi. Passing apa awal lagi. Uish. Dia pressing siap. Dah. Mana kopi air aku Ha, masuk. Ya. Yeah. This guy score. Tak gol tak payah. Skor. Maklumatlah kepada pasukan Kancil Junior bagi kategori U11, Kancil Junior bagi kategori U11, sila hadir ke kaunter pendaftaran dengan kadar segera. Harap maklum. Baik. Salah tango tu dik.
Skor lagi weh. Skor. Skor lagi. Belum. Aduh. Dosa aja ni. Oi, weh. Oh, skor lagi.